Sebuah video tular menunjukkan seorang lelaki menegur individu dipercayai warga asing yang didakwa mengambil makanan infak masjid secara berlebihan di Shah Alam. Individu berkenaan mendakwa makanan itu milik rakannya yang turut hadir ke masjid. Pemilik video mendakwa perbuatan mengambil makanan infak secara berlebihan sering berlaku setiap minggu dan meminta pihak pengurusan masjid lebih peka. Baik. Dia ambil banyak-banyak pasal. Dia dah 1, 2, 3 lagi dalam. You mana boleh tu macam. Ini orang sedekah punya tahu. Tak boleh tu macam. Bukan pasal ada orang. Dia mari dia angkat. Bukan you ambil untuk dia. Tahu. You mari semayang ambil satu balik. Bukan you ambil banyak-banyak kasih semua satu kampung tahu. Bukan tak. Kawan mari ambil lah. Ada ambil dia simpan. Apalah you orang ni. Heyo. You ingat apa? Ini orang baris semua bagi sama you orang saja. Kawan mari, kawan angkat. Bukan you angkat. Apalah.